Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali bertemu saya DJ Wan Shah hanya di channel TV Khalifah Bangkit. Alhamdulillah, pertama sekali seperti biasa kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Walaupun hari ini kita diuji sihat atau diuji sakit, diuji senang ataupun susah, diuji kaya ataupun miskin ataupun fakir, diuji berpangkat tinggi ataupun berpangkat rendah, naik pangkat, diturunkan pangkat, semuanya ujian dari Allah. Kita tetap mengucapkan kesyukuran. Kerana apa? Kerana kita adalah hamba Allah SWT yang masih diberi keizinan untuk kita terus bernyawa. Kadang-kadang kita ni manusia ego. Bila diuji susah, diuji derita, diuji kecewa, diuji putus cinta, putus tunang, hancur rumah tangga, kita rasa itu adalah satu musibah. Allah tak adil, Allah tak sayang saya, Allah tak kasih saya. Tapi sebenarnya kita lupa, di sebalik setiap ujian pasti ada hikmah. Tanyalah pada mereka yang mungkin pernah diuji susah sebelum ini, tapi mereka tidak mengeluh, mereka bersabar dan mereka mencari penyelesaian dalam masalah. Maka Allah bagi jumpa di sebalik kesusahan yang dulu, di sebalik penderitaan yang dulu, sebenarnya sekarang mereka lebih bahagia daripada yang dulu. Kenapa? Kerana penderitaan yang dulu menghadirkan seorang yang baru yang membawa lembaran yang lagi mesra dan bahagia. Kerana apa? Kerana yang dulu mengajar kita satu pengalaman untuk kita hadir dalam kehidupan yang baru hari ini, kita bersama kematangan dan kita belajar daripada kesilapan, kita belajar macam-macam ilmu yang baru. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Yang amat menyedihkan tuan-tuan, hari ini saya nak memberi sedikit nasihat. Pertama untuk diri saya yang bercakap ni lah, yang kedua untuk semua yang sedang menonton video ini. Hari ini tuan-tuan, kesilapan kita sebagai manusia, pertama kali kita lupa apa tujuan Allah SWT cipta kita dan apakah tujuan utama Allah hadirkan kita kat muka bumi ini. Tak lain tak bukan seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah berkehendak untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada kita, tapi perintah Allah supaya kita rasa berhajat untuk menghamba abdikan diri kita kepada Allah. Tapi atas kelemahan kita telah buat satu kesilapan. Hari ini berapa ramai manusia yang sanggup untuk menghamba abdikan diri mereka kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga mereka terlupa dan terlepas pandang. Mereka sedang meleraikan satu ikatan yang teguh sebelum ini sebagai makhluk kepada Khalik, tapi dia telah mengkhianati perjanjian dia dengan Allah semasa di alam roh dulu. Bersedia bila sampai kat dunia nak taat perintah Allah, tapi bila sampai ke dunia kita telah menghambakan diri kita kepada makhluk. Contohnya orang yang bercinta, walaupun tak bernikah lagi, tak pernah buat istikharah lagi, tahu-tahu seronok kerana lelaki itu sweet, menepati cita rasa, ada ciri-ciri lelaki idaman. Ada yang sampai korbankan segala-galanya untuk lelaki tersebut. Begitu juga lelaki korbankan segalanya semata-mata nak memenangi hati wanita tersebut. Akhirnya takdir Allah mengatasi segala-galanya. Nama mereka berdua tidak ada jodoh di Lauh Mahfuz, maka Allah pisahkan mereka. Kerana apa? Salah seorang daripada mereka dah sampai tarikh yang sebenar untuk bertemu jodoh yang sebenar, yang Allah telah takdirkan 50,000 tahun sebelum roh kita diciptakan lagi. Maka orang yang tak beriman, apa akan dia buat? Kecewa, derita, buat live TikTok, buat channel TikTok semata-mata untuk provoke, menunjukkan kebodohan diri sendiri. Untuk apa? Konon nak menagih simpati, nak menagih supaya belas kasihan pada pihak A tersebut, pihak B kepada pihak C, supaya nak tunjuk konon dia lah yang terpaling kecewa. Tapi kita lupa tuan-tuan, kitalah yang paling rugi kerana satu makhluk kita sanggup gadaikan hubungan kita dengan Allah. Ada yang sanggup mendedahkan aurat. Dulu elok-elok diajar oleh ibu bapa semasa kecil, tutup aurat wahai anakku, wajib pada kamu lelaki atau wanita untuk menutup aurat. Namun begitu hanya seorang makhluk yang atas kesilapan sendiri, sebelum nak meneruskan hubungan tak buat solat istikharah, tak buat solat hajat, memohon pada Allah, berilah gambaran ya Allah, benarkah orang yang aku kenal ini adalah jodoh aku? Jika bukan ya Allah, jauhkan kami. Jika benar ya Allah, permudahkan urusan pernikahan kami supaya kami tidak bermaksiat dan berzina sementara tunggu tarikh pernikahan kami. Tapi hari ini kita banyak terlepas pandang bab itu. Berapa ramai ibu bapa, anak perempuan mereka yang baru bertunang, yang belum ada tiket halal, tapi hari ini sewenang-wenangnya dengan rela hati memberi tunangnya, mengusung anaknya ke sana ke sini dalam perhubungan yang belum ada halalan thayyiban.
maka Allah tarik nikmat kerana mereka bermaksiat, mereka tak sabar dan mereka sanggup bertunang bertahun-tahun. Apalah sangat kalau terus nikahkan, kalau betul-betul dah bernafsu, betul-betul dah buat peristiharan, ada perasaan, nikahkan terus. Bercinta masa sekolah 5 tahun, form 1 sampai form 5, bertunang 3 tahun, 8 tahun, sepanjang 8 tahun tu maksiat, siapa nak tanggung? Kenapa tak nikahkan terus? So, bila Allah tarik nikmat, asbab kemaksiatan yang dilakukan, dah masing-masing meroyan. Yang perempuan kata lelaki semua sama, yang lelaki kata perempuan semua sama. Lepas tu yang lelaki buat channel TikTok, provoke, tunjuk konon sedang derita, masuk karaoke janda-janda, meluahkan rasa kecewa. Yang wanita pun sama, elok dulu tutup aurat, dah mula dedahkan aurat, sanggup tayangkan sehelai rambut yang menyebabkan dia akan dicampakkan dalam api neraka selama 80 tahun. Tapi kerana seorang makhluk, dia mengkhianati janji kepada Rabb dia semasa di alam roh, kerana tak sampai kat dunia ni dulu berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah. Jadi saya sama-sama nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, marilah kita letakkan kebesaran Allah dalam hati kita dengan cara kita perbanyakkan dakwah tentang kebesaran Allah, perbanyakkan dakwah tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. La ilaha illallah, Allah maha berkuasa. Selain dari Allah, semuanya makhluk, tak ada apa-apa, tak ada kuasa langsung untuk bagi manfaat dan mudarat, melainkan hanya dengan izin Allah SWT. Jadi kenapa dengan makhluk yang tak ada kuasa ni kita sanggup gadaikan agama semata-mata? Kita kecewa kerana tak dapat makhluk tersebut. Tuan-tuan yang mulia, tanda Allah kasih dengan kita, Allah tidak akan kembalikan makhluk yang telah mengecewakan kita. Tapi Allah suruh kita fikir, tidakkah kita rasa kecewa kerana makhluk kita hilang keimanan? Maka Allah hadirkan insan-insan untuk memberi nasihat kepada kita. Bukan nasihat macam mana nak pujuk makhluk yang pergi tu, tapi Allah ajar kita, hadirkan orang nasihatkan kita, cari balik keimanan yang telah hilang kerana kamu telah bermaksiat sekian lama. Maka hari ini kamu telah lupa hubungan kamu dengan Allah. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita mati, kita akan berhadapan dengan Allah. Tidak ada makhluk yang buat kita kecewa, yang buat kita bahagia, sanggup duduk sebelah kubur kita untuk tempoh bertahun-tahun. Tapi Allah SWT, walaupun hari ini kita masih berdosa, kita terus buat dosa, namun begitu Allah SWT tidak pernah terlepas pandang untuk memberi rezeki kepada kita. Bahkan Allah hari-hari hantar orang untuk ingatkan kita bahawa Allah lah Rabb kita, Allah lah merindui kita, Allah lah yang pelihara kita, Allah lah yang akan memberi rezeki pada kita, Allah SWT yang akan beri kebahagiaan kita dunia akhirat. Tak henti-henti Allah hantar orang untuk ingatkan kita kepada Allah. Namun begitu, kerana kelemahan iman kita, kita merasakan orang tu datang nak dakwah kita, datang nak mengajar kita, konon nak ceramah kita, nak sekolahkan kita, nak koyakkan hati kita. Sebenarnya Allah yang hantar, supaya Allah nak kita fikir betapa maha rindunya Allah untuk tunggu kita bertaubat dan menyebut-nyebut nama Allah. Begitu gembiranya Allah, lebih gembira lagi dari seorang ibu yang menanti kepulangan anak yang bertahun-tahun tak balik kampung. Allah 70 kali lagi gembira melihat hamba yang lama jauh dari Allah kembali bertaubat dan berdamai dengan Allah. Bahkan seluruh malaikat pun akan menggegar tiang di langit. Wahai malaikat-malaikat, sekarang dekat dunia tu ada seorang hamba Allah sedang berdamai dengan Allah. Mari kita raikan. Jadi tuan-tuan yang mulia, insya-Allah, jangan lupa apabila tuan tengok ada tanda saya sedang buat live di live TikTok saya, jangan lupa hadir dalam live TikTok saya. Ini adalah channel untuk kita membentuk jiwa-jiwa kita untuk menjadi khalifah. Bukan nak kutuk sesiapa, bukan nak koyakkan sesiapa, bukan nak berkata untuk bagi anda ulam-ulam yang pedas, bukan. Tapi untuk membetulkan, mengeluarkan segala kerak-kerak kemaksiatan yang telah bertepuk di hati kita, tuan-tuan. Jadi mari kita keluarkan dengan cara kita perbetulkan balik percakapan kita, ubah percakapan dunia kepada percakapan akhirat, ubah keyakinan jiwa kita dengan dunia kepada kehidupan akhirat, dan ubah keyakinan kita kepada makhluk kepada Khalik. Hanya senya Allah SWT yang boleh bagi kebahagiaan, hanya senya Allah SWT yang boleh bagi jaminan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah, dunia sementara, akhirat selamanya. Marilah kita sama-sama bertaubat. La ilaha illallah. Apalah sangat. Assalamualaikum.